Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, video kali ini saya nak share tentang satu software yang selalu saya gunakan untuk video editing. So, software ni namanya inilah Wondershare Filmora. So, selepas saya upgrade Windows ni daripada Windows 10 kepada Windows 11, software ni dia dah selalu crash. Maksudnya bila saya tengah-tengah editing video tu, dia akan auto close sendiri, dia akan mati sendiri. So, saya dah servis dan saya decide untuk tukar satu software, untuk try satu software. Kalau korang pernah dengar, satu software ni dia nama DaVinci. Okay, sekarang ni saya dah download DaVinci Resolve. So, software DaVinci Resolve ni dia ada dua version, satu free dan satu lagi berbayar. Okay, jom kita tengok DaVinci Resolve. Masuk dekat website dia. Okay, ia di develop oleh Black Magic Design Group. Okay, ini. Kalau korang tengok, okay, dekat sini dia ada dua lah. Satu DaVinci Resolve yang free version dan satu lagi DaVinci Resolve Studio. Okay, daripada review yang saya dah survey dekat internet, dekat YouTube, majoriti mengatakan DaVinci Resolve ni baik. Dia punya function memang baik. Even kalau kata kita bukan jenis hardcore untuk editing pun, yang free version ni pun dah cukup dah, dia kata. Tak perlu pakai yang version yang berbayar. So, okay, jom. Sekarang ni saya dah download. Sebelum download ni saya akan remove dulu Filmora. Saya guna Filmora ni dah hampir masuk tahun ni, hampir 5 tahun lah. Tapi disebabkan dia tak support lagi Windows 11 dan saya perlu buat video setiap hari, so memang saya kena cari option yang lain. Sekejap, Wondershare Filmora. Okay, Wondershare Filmora ni dia senang, dia mudah untuk beginner dan untuk intermediate level, tapi bukan untuk pro level. Kalau macam saya ni bukan pro level, so mudah lah. Kebanyakan functionnya just drag and drop. Sangat mudah untuk buat. Orang kata yang mana tak tahu buat video pun, kalau pakai Filmora ni pun insyaAllah boleh buat video dengan baik. Okay, kita remove dulu Wondershare Filmora ni. Mungkin selepas 1 bulan, 2 bulan atau selepas tahun, mungkin Filmora akan keluar satu version yang akan support Windows 11. Dan pada masa tu saya akan guna semula lah Wondershare Filmora ni. Tapi untuk masa sekarang saya akan cuba dulu DaVinci. Software DaVinci Resolve. Okay, sekarang ni dah clear. Okay. Dah remove. Okay, sebelum install apa-apa, pastikan kita run dulu CCleaner ni. Okay, ini saya sebagai IT dan saya juga sebagai services atau maintenance untuk program komputer. Step ni pada saya sangat perlulah, sebab kita dah remove sesuatu software dan kita perlu clearkan betul-betul. Kita kena bersihkan betul-betul software tersebut. Kalau kita tengok dekat sini pun, dekat Wondershare, folder Wondershare dah tak ada. Ok, itu dah baik. Sini, ok, dah tak ada. Sekejap ni saya tutup dulu ni. Ok, dah akan keluar macam ni. Kita run cleaner. Tak perlu simpan apa-apa, remove saja. Okay, aku tunggu, dia nak masa sikit. Okay, ini step yang pertama lah untuk cleaning. Kita pakai dekat custom clean. Okay, bila dah complete ni, kita akan pergi ke cleaning yang kedua, registry cleaning. Scan, okay.
Kalau kita run macam ni, kita boleh nampak lah. Ini sebetulnya file ni, file registry yang tak, orang kata yang file sampah yang tak digunakan. Nampak? Kalau tengok sini nampak, ada yang nasi orang, maksudnya benda yang tak bersih dicuci. So kita cuci. Dan terus scan issue lagi sampai dia bersih. Sampai dah tak ada font apa-apa. Satu. Syswall ni kadang memang dia akan keluar ni. Okey. Okey, kita tutup. Mari kita install software baru. DaVinci Resolve ni sebenarnya saya baru pertama kali dengar DaVinci Resolve ni. Dan saya tak pernah pakai pun. Okey, jom kita install. Ini free version bukan jenis studio. Yang berbayar tu studio version. Okey. Tak apa, kita tick yang semua. Oh lupa, size file. Size file dia agak besar. Kalau kita tengok kat sini 3 gig. 3 GB. 3.1 GB something. Agak besar jugalah untuk free software. Okay, ni kita tunggu sampai dia siap. Dia akan ambil masa sedikit lah. Okay, lepas dia loading dia akan keluar page setup ni lah. Okay, yang belakang ni kita abaikan. Dia memang macam ni. Dia memang macam ni biarkan. Okay, ni tekan next. Next accept. Next lagi. Next install. Okay, ini memang kita tunggu sampai habis. Okay, dah siap install. So, kita klik finish. Okay, dah akan install Microsoft Visual C++. Install ini biasanya memang ambil masa sedikit Dan okay, satu lagi. Biasanya software modern sekarang nak install mesti kena ada internet connection. Okay. To complete installation, you must restart your computer. Restart now. Okay, boleh yes atau boleh no. Buat masa ni saya ambil no dulu lah. Okay, jom kita tengok. Salah. Mana? Okay ni, kita dah install Jom kita buka. Okay. Saya kalau buat benda baru ni, saya memang excited sikit. Walaupun orang kata benda baru, bodoh lagi, tak tahu apa. Tapi tak apa, yang penting benda kita boleh belajar. What's new in DaVinci Resolve 18? Sedangkan 17, 16, 19 pun tak tahu lagi. Okay, great, you are almost there. Project, make sure it's set up. Click setup. Tengok. Oh, dia detect kita pakai operating apa. Figure apa. Okay, kalau macam ni memang terang-terang. Sekarang ni saya pakai Windows 11. So, dia kata operating system ni dia compatible support. So, DaVinci Resolve 18 ni memang support Windows 11. Graphic card. Okay, graphic card pun dia check. Set up your project. Ultra HD. Kalau kita ambil yang tinggi. Kalau Wondershare Filmora dia ada satu option sehingga 4K. Sehingga 8K. Sehingga 5K, 5K. So ni tak apa, kita ambil dulu 2160 ni. Project media location. Okay, tak payah ni, kita tukar. Sekejap. We like to store your media. Okay. Kita dah asingkan satu disk. So dekat sini lah kita akan letak start folder. Okay, penting. Maksudnya kalau kita render ataupun kita convert ni, select your keyboard layout. Familiar with another editor, choose the layout that you currently use. Apa ni? Tapi resolve lah. You are all set.
Okay, kita tunggu. Oh, cantik ah. Okay, sekarang dah buka. Okay. Dia satu benda yang baru nampaknya. Ibarat rusa masuk kampung nampaknya saya. Okay, tak apa. Ini saya try test dulu. Okay, ada satu video yang saya nak buat ni. Video dekat sini isi 4 ni. Okay, tentang update M.2 SSD ni. Okay, video ni saya akan buat menggunakan DaVinci Resolve. So, selepas dah nanti saya akan tunjukkan hasilnya lah. Okay, saya stop dulu video. Okay, sekarang ni saya dah siapkan satu video menggunakan software baru ni, DaVinci Resolve. So, overall penggunaannya agak mudah juga. Maksudnya lebih kurang juga macam Wondershare Filmora. So, tapi dia macam Wondershare Filmora, drag and drop, tapi function dia lebih lagi. Dia mendekati kepada Adobe Premiere Pro kalau korang pernah pakai. So, dia punya menu tak terlalu serabut. Mungkin ni sebab yang free version. Mungkin kalau yang studio tu lebih banyak function lah. So overall yang saya nak katakan DaVinci Resolve ni terbaik dan saya memang berminat. So lepas ni saya akan try pakai fully function untuk DaVinci Resolve, dan video-video yang akan datang saya akan gunakan DaVinci Resolve. Okay, so ini pun saya dah convert. Saya export je satu video. So ini video full. Jadi video ni yang dah pun saya upload sebelum ni. Korang boleh tengok Okay, sampai sini saja video untuk kali ni. So kesimpulannya DaVinci Resolve ni pada saya, walaupun dia free software, tapi function dia seolah-olah pro. Memang terbaik. Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.